Bismillahirrahmanirrahim. Differentiate with respect to x, y equals to cos 7x squared plus 6x. Okay, kita nak differentiate terhadap variable x. Okay, right. So first, we are given y equals to cos 7x squared plus 6x. Okay, differentiate y with respect to x. We got dy over dx. Okay, equals to, okay, how to differentiate cos 7x squared plus 6x. Kita nampak sini ada cos. So, ini under topik derivatives of trigonometric function. So, step dia adalah, okay, first, cos ni dengan yang bracket ni means dia together. Okay, hubungan dia bukan darab. Okay, yang bracket ni means together with cos. Okay. So, cara kita differentiate adalah mula-mula kita kena refer formula. Okay, formula under topik trigonometric rules. Okay. And then lepas tu kita kena differentiate yang dalam ni. Okay. Kita kena differentiate yang dalam trigo. Dan hubungannya mestilah darab. Okay. Okay, mula-mula kita refer formula. Lepas tu darab dengan kita differentiate yang dalam trigo. Alright. Okey, untuk formula ni bermaksud kita kena refer formula derivative of, oleh sebab yang ni cos, so refer formula derivative of cos single x. Okey, sebab yang paling basic untuk a cos adalah cos single x. Okey. So derivative of cos single x with respect to x, formulanya adalah negative sin x. Sekarang kita nak differentiate cos 7x squared plus 6x. So, mula-mula, kalau yang ni cos x dapat negative sin x. So, kalau cos akan dapat negative sin Okay. So, kalau cos 7x squared plus 6x, kita akan dapat negative sin 7x squared plus 6x. Okay. Sebab kalau sini x, sini pun akan x. Okay. So, kalau yang ni adalah yang semua dalam bracket ni, means kita akan dapat negative sign semua yang dalam bracket. Tapi tak habis di sini. Okay, kalau yang negative sign x ni, tepinya tak ada. Okay. Kenapa tak ada? Sebab sebenarnya ada tapi darab dengan 1. 1 tu sebenarnya adalah differentiate x. Okay. Tapi darab 1 biasanya kita tak perlu tulis sebab dia tak ada efek. Okay, tapi sekarang bila kita nak differentiate yang dalam trigo ni, dia bukan dapat 1. Okay, tapi dapat, okay, differentiate 7x squared dapat 14x. And then plus, differentiate 6x dapat 6. Okay, so sebab yang dalam ni kalau differentiate bukan dapat 1, so kena tunjukkanlah differentiate. Tapi kalau yang ni, differentiate x pula, differentiate in trigo. Maksudnya differentiate x ni akan dapat 1. So no need to write. Okay, sebab darab dengan 1 tak ada efek. Okay. Alright, and then sampai sini, kita tak boleh darab yang bracket ni dengan bracket yang ni. Sebab bracket yang 7x squared plus 6x ni, dia together with sign. Jadi, the best way adalah apa yang kita perlu buat adalah kita pindah 14x plus 6 ni ke depan. Okay. Tapi jangan pindah sebelum minus, nanti hubungannya jadi tolak. Okay, jadi minus. Sekarang ni hubungan dia darab, so you kena move selepas tanda minus. Okay. Okay, so we have dy over dx equals to negative 14x plus 6 and then times sin 7x squared plus 6x. Okay, this is the final answer. Okay. Ni jawapan yang betul ya. So, this is the final answer.